frequent asked question. Apa tu HIV/ST? Cuba terangkan sikit. Okey, HIV/ST tu HIV macam biasalah kita tahu HIV tu apa kan. Tapi ST tu adalah self testing, yang maksudnya test kit ni kita boleh buat sendiri, tak perlu nak pergi jumpa doktor ke nurse ke apa ke. Kita order je test kit tu, nanti sampai kat rumah kita ikut je step dia macam mana, kita buat sendiri. Itu nama dia HIV self testing. Dalam paket tu apa je yang ada? So basically dia benda-benda yang basic lah ada dalam test kit tu. Jarum kena ada, pipette kena ada, test kit tu sendiri. Lepas tu kita pun ada providekan juga handy plus. So kalau contohlah kalau dia cocok darah tu tak berhenti-henti, tampal je handy plus. And then alcohol swab mesti ada, sebab sebelum nak cocok jari tu kena sapu dulu alcohol swab supaya tak ada infection. And dia pun ada dalam tu ada manual juga. Jadi jangan risau macam macam mana nak buat, tak tahu nak buat lah macam mana. Jangan risau, ada manual, baca. Kalau pada baca pun dia ada gambar. Dia ada gambar yang tunjuk Video juga. Video dekat Equals to You pun ada. Tapi dekat manual tu dia ada gambar sekali. Dia tunjuk jugalah macam mana mau buat test-test tu apa semua, daripada step 1 sampailah step yang terakhir. Sekali macam mana kamu orang mau pergi buang tu bahan-bahan tu semua. So, dia tidak boleh buang macam tu sahaja. Dia bukan sampah domestik ya. So tidak boleh buang macam tu sahaja. Cara untuk buang dia lah. Maaf, kami mikrofon ada satu je. Comelkan mikrofon kami. Maaf ya. Okey. Kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Ada berapa jenis HIV/ST sekarang ni? Okey, untuk masa sekarang ni kita ada dua jenis, iaitu blood based dengan oral based. So dua jenis ni dia dikategorikan sebagai third generation punya test kit. Jadi jangan confuse kenapa tiba-tiba ada oral based. So nanti orang mesti akan tanya macam daripada ILU tu ada HIV juga ke? Tak ada. So dekat dalam ILU tu kita hanya detect melalui antibody HIV tu je. Virus tu tak ada, tapi antibody ada. So ada dua jenis lah. Senang cerita, oral base dengan blood base. Betul. So yang kita buat testing tu sebenarnya kita mau tengok keberadaan antigen dalam badan. Antigen, antibody untuk melawan HIV tu. Sebab bila ada antigen tu maksudnya ada virus. Sebab badan kita dia akan produce antibody untuk melawan virus tersebut. Then baru kita tahulah sama ada kita ni positif ataupun tidak positif. Tetapi walau macam mana pun, bila kita buat testing menggunakan HIV/ST ni, dia 95 hingga ke 98% accurate. So lepas kita buat test daripada guna HIV/ST ni, mesti kena pergi hospital, buat blood test dekat sana, lab test untuk dapatkan confirmation daripada doktor yang kita ni adalah positif ataupun tidak. Betul? Betul. Saya ni senior, dia lagi pakar sebenarnya. Saya ni baru lagi. Saya baru lagi menceburi bidang-bidang sedemikian. Okay, next question. Dia punya accuracy. Accuracy saya ada cakap sedikit sebanyak lah pasal accuracy HIV/ST ni kan. Tapi kita tanya pada yang lebih senior. Based on dia punya accuracy, macam mana kita boleh yakin bahawa HIV/ST ni sebenarnya berkesan untuk apa orang kata detection awal kepada HIV ni? Early detection. So kalau cakap pasal accuracy, tadi Wan dah ada sebut lah, ada mention pasal accuracy tu, berapa tepat sebenarnya result kita tu. So kalau cakap pasal apa tadi tu, early detection kan. Jadi senang cerita, kita bercakap tentang window period lah. So contoh, kita bagi contoh lah, orang A ni dia ada exposure 1 bulan yang lepas. So window period bagi self testing ni adalah 3 bulan ke 6 bulan. Jadi kalau contoh dia buat bulan ni and dia punya window period dia bulan lepas, result dia tu tak akan menunjukkan dia punya past exposure tu, last exposure. Sebabnya tak cukup masa lagi. Dia perlu dia mesti lebih daripada 3 bulan baru dia boleh macam detect. So kalau yang result tu positif ke atau negatif ke, itu baru betul. Itu result yang last exposure dia.
Itu kalau kita bercakap pasal window period lah kita kata. Tapi apa-apa pun tetap buat je test tu, sebabnya takkan yang lepas je kita ada exposure. Betul, bulan-bulan sebelum ni pun kita nak detect juga. Jadi kita buat je, so nanti another 3 month kita buat lagi, so nanti boleh detect yang kita nak tahu tu exposure tu. Betul. Window period ni adalah salah satu soalan yang sentiasa orang tanya juga. Sebab masih ramai tidak tahu apa tu maksud window period. Apa tu maksud window period? Lepas tu kenapa ada dalam apa orang kata bila kita Google kan, ada yang kata window period ni duration dia sekian. Ada yang window period ni sekian. So specifically untuk yang third gen ni kan, boleh tak jelaskan kenapa macam kita view kau pula? Okay, kita minta Mika untuk jelaskan sedikit lah. Untuk third gen ni window period dia tu specifically bila? Tadi kan dah bagi jawapan. Bagi lagi. Next question. Weh, dah merakumi dah. Okay, senang cerita lah. Kita concludekan window period dia tu untuk third gen, dia third gen ni dia detect antibody tau. Dia akan detect after 3 month. So sebab antibody tu kalau dia ada graph lah basically, and then nak cerita pasal window period ni, dia ada lagi satu jenis test kit yang nama dia 4th generation. So yang test kit yang dua ni dia 3rd generation. Sebab tu dia punya window period 3 bulan. Tapi kalau yang 4th generation tu, dia punya window period tu seawal 2 minggu boleh detect. So maksudnya after 2 weeks punya exposure, kalau buat test guna 4th gen tu dah boleh detect dah. Cumanya yang tu a bit pricey lah kalau nak buat kat luar. And then kalau dengan NGO pun harga dia dalam 40 macam tu lah. So kalau ikut graph yang 4th gen tu, kenapa dia boleh detect awal? Sebabnya dia detect antigen, which is byproducts of the HIV tu sendiri. Jadi dalam after 2 minggu tu dia adalah graph dia, antigen dia keluar dulu. So bila sampai kat puncak ni dia akan boleh detect, tapi nanti dia akan turun pula. And then bila dia turun, baru antibody tu akan naik. And after cukup 3 bulan tu baru boleh detect. Macam tu lah lebih kurang. So itu yang kita nak kata, window period bagi third gen tu adalah 3 months after exposure baru boleh detect. Selepas kita buat test ni kan, kita dah dapat result dah ni, apa kita perlu buat? Okay, apa yang perlu kita buat bila dah dapat result, update dekat website Test Now tu. Sebab dekat website Test Now tu nanti bila dah betul, ini Protect Now. Tapi boleh juga lah. Ada link kepada Test Now. Betul. So nanti dekat website Test Now tu memang akan ada, kita panggil apa, tabs dia yang untuk update result test kit. Jadi kalau result negatif tu, alhamdulillah, teruskan menjaga, kita kata apa? Menjaga diri. Menjaga diri. Amalkan hubungan intim yang teruskan menjaga diri, amalkan hubungan intim yang selamat. Tidak digalakkanlah untuk bertukar-tukar pasangan, and then kita pakailah belon. Betul. So itu kalau negatif. Tapi kalau positif pula macam mana? Ada double line. So korang jangan takut, sebabnya zaman sekarang ni, tapi ni itu baru kita kata, kalau ikut test kit dia sebenarnya belum accurate. Sebab tu ada accuracy dia tu. Dia bukanlah belum accurate, tapi result dia tu belum pasti sama ada result tu positif betul-betul ataupun false positif. Jadi kenapa korang kena update supaya kita orang boleh follow up dengan korang. Kalau positif, apa yang next step kita buat? So kalau positif, kita akan refer korang pergi ke mana-mana klinik kesihatan yang terdekat untuk buat confirmatory blood test dululah. Jadi daripada confirmatory blood test tu, nanti kita akan dapat result sama ada betul-betul positif ataupun negatif sebenarnya. Sebab memang ada je kes yang result dia negatif. Tapi jangan letakkan harapan yang tinggi lah. Sebab kalau kita tengok accuracy pun tadi 99 point berapa tadi? 95 hingga 98. Okay, so kalau kita accuracy pun tinggi sebenarnya. Jadi untuk kebarangkalian untuk salah tu, untuk false positif tu macam
tipis lah, boleh kata. Dia punya accuracy tu sangat cantik lah orang bilang. Bila sudah di atas 95 kan, apa lagi kita tidak mau percaya. Kita boleh cakap bila ada ralat dalam buat ujian tu selalunya factory default lah. Ialah barang diperbuat daripada manusia kan, dia tidak 100% sempurna. So bila dapat result, pastikan korang submit result tu. Lepas tu kita orang pun ada WhatsApp number melalui daripada website tu. Dia satu butang WhatsApp tu. Klik je situ. Kalau kamu ada apa-apa soalan berkenaan kamu punya test, macam mana mau submit apa semua, just klik, nanti akan ada orang reply. And paling penting, bila kamu dapat double line tu, pastikan kamu, kalau lambat ada orang kontak kamu, pastikan kamu kontak test now dulu, secepat yang mungkin. So, kita tidak mahu memperlambatkan proses tu nanti. Boleh terangkan sikit kami kan, macam mana contoh kalau sudah kena refer kepada klinik kesihatan kan, proses dia macam mana? Okay, kalau dah macam mana proses dekat klinik tu sendirilah. So basically apa yang kita orang akan buat daripada pihak kami, kita akan refer kepada NGO lah. Sebab NGO yang akan membantu untuk dapatkan treatment tu macam mana. Jadi kalau ikut proses, nanti NGO tu akan dapatkan appointment dulu. Bila dah dapat appointment, nanti dia yang akan assist kita dekat klinik. Jadi jangan risau, jangan takut macam aku kena pergi seorang-seorang ke, risaulah kalau orang kata itu kata ini ke apa kan. Tak ada. Biasanya klinik yang NGO akan bawa ni adalah STI friendly clinic. Jadi jangan risau macam takut nanti doktor-doktor tu macam bagi tahu kat doktor lain ke apa ke, tak. Benda tu basic privacy. Betul. Benda tu privacy yang memang kita sendiri dah liaise dengan doktor jugalah. Kita buat stigma and discrimination punya desensitization. So memang doktor pun memang doktor-doktor, staff-staff, MA, nurse semua dah tahulah privacy tu penting. So jangan takut, jangan risau nak pergi dapatkan treatment ataupun nak buat confirmatory sekalipun. Sebab kita risau kadang memang ada orang yang bila dah positif, dia tak nak datang langsung buat test. Jadi bila dah lama biarkan, tahu-tahu dia jatuh sakit, memang kena masuk hospital, and tahu-tahu dah masuk ke tahap AIDS. Jadi early prevention sebenarnya lagi bagus. Bila kita detect awal, kita start treatment awal, kita akan U equal to U tu cepat. So apa U equal to U tu pula? Okay. Ni salah satu soalan yang selalu orang tanya lah. U equals to U, macam random kan U equals to U. Tapi kita tak faham apa tu maksud dia sebenarnya. Okay, U equals to U ni bila seseorang yang positif HIV, dia ambil treatment ART. Nama treatment tu ART lah. Dia 2 biji pil yang kena makan lah. Tapi ada juga yang 1 biji, tak sebenarnya 2 biji. Cuma di Malaysia ni kita masih ambil yang 2 biji lah kalau yang kerajaan bagi. U equals to U, berbalik kepada U equals to U. U equals to U tu maksudnya orang yang sudah PL-HIV, people living with HIV, ambil rawatan ART dan dia punya amount of viral load tu sangat-sangat rendah sampai dikira undetectable, di mana virus tu walau macam mana pun dia tidak akan transmit. Orang tu sudah boleh hidup seperti orang biasa, seperti orang normal yang tidak mempunyai virus, tidak ada virus langsung dalam badan dia, tetapi dia tidak bermaksud virus tu tidak ada dalam badan orang tu. Dia masih ada, tetapi dia punya amount tu sangat rendah sampai transmission rate tu almost tiada. Kita tidak cakap 100% tiada lah. Tidak ada benda yang 100%. Tapi almost tiada. Transfer rate tiada. Kalau kamu mau kahwin, isteri atau suami kamu tidak akan infected. Boleh ada anak secara sihat. Anak kamu pun akan free daripada HIV. So itu yang kita mahu daripada orang-orang yang PL-HIV. Pastikan kamu sentiasa makan obat. Jangan skip sampai kamu dapat U equals to U. Dapat U equals to U, sambung lagi obat tu, maintain sampai habis. Pastikan sepanjang hidup kamu ni sampai kamu U equals to U. Betul. Okay.